Menteri Agama suka berlembut dengan pesalah agama. Menteri Agama itu tidak tegas. Menteri Agama senang berkompromi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Kali ini saya ingin mengupas dan mengulas satu isu besar yang muncul, iaitu jenayah penghinaan terhadap Al-Quran. Kita semua sepakat satu perkara. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Dan sebarang penghinaan terhadap Al-Quran adalah kesalahan serius dan jenayah besar di Malaysia. Dan kerajaan wajib mengambil tindakan tegas terhadap pelaku. Dan itu prinsip asas yang dipegang oleh kita. Tetapi pada masa yang sama, kita juga perlu melihat bagaimana sesuatu isu dilaporkan dalam beberapa dan sebahagian media tempatan. Saya ingin merujuk kepada dua paparan yang sedang berlegar. Paparan pertama memetik kenyataan media sosial Menteri Agama sendiri yang berhormat, Senator Dr. Zulkifli Hassan. Beliau menulis, Kerajaan Madani akan pastikan penghinaan Al-Quran diambil tindakan setegasnya, tiada kompromi. Kenyataan ini jelas, tegas, tidak apologetik dan tidak berlapik. Manakala paparan kedua pula memetik laporan salah satu saluran media yang berbunyi, muat naik kandungan pijak Al-Quran, kita ambil pendekatan mengajar berbanding menghukum. Dan wajah Menteri Agama ada di situ. Di sini timbul persoalan. Adakah ini dua kenyataan berbeza? Atau adakah konteksnya ada perbezaan tetapi dipersembahkan seolah-olah berlaku pertentangan? Kita perlu faham satu perkara yang penting, sahabat-sahabat semua. Dalam pengurusan jenayah ada dua lapis pendekatan. Pertama, tindakan undang-undang terhadap kesalahan yang jelas dan yang bertanggungjawab dalam bidang kuasa ini tidak di tangan Menteri Agama tetapi PDRM ataupun Kementerian Dalam Negeri. Kedua, pendekatan pendidikan, pemahaman dan pencegahan dari sudut agama bagi mengelakkan pengulangan kesalahan itu. Dan di sini bidang kuasa ada di tangan Menteri Agama, namun ia tidaklah terlalu luas kerana banyak bidang urusan agama itu berada di bawah Majlis Agama Islam Negeri. Kedua-dua lapisan pendekatan tadi tidak semestinya bercanggah dalam semua keadaan. Seseorang boleh menyatakan tiada kompromi terhadap penghinaan. Dalam masa yang sama menjelaskan bahawa pendekatan pendidikan juga perlu dalam konteks tertentu. Tetapi apabila dua tajuk ini yang dikaitkan dengan Menteri Agama dipetik secara berasingan,